Yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa berperang? Kita darinya seorang. Yang putih, yang hitam, dalam satu alam. Hayatilah hidup yang diberi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi saya hulurkan. Terima kasih Tuan, peneraju acara. Kombinasi kaki manjang arif lagi bijaksana. Penjaga masa yang saksama. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian dekat di hati. Salam dihulur, tanda pengenalan, diserikan dengan senyuman menawan. Di pagi ceria, hamba sembahkan kisah Nabi Adam dan keangkuhan iblis menjadi pilihan. Kawan-kawan, keadaan di dalam syurga amatlah penuh dengan keindahan yang sempurna. Tiada cacat celah dan kekurangan dengan kehendak Allah SWT. Dan menjadikan Nabi Adam sebagai penghuni syurga, manusia pertama yang dicipta daripada tanah. Ya kawan-kawan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dengan penciptaan Nabi Adam, ia membimbangkan para malaikat. Namun, Allah SWT telah menyatakan kepada mereka bahawa Allah SWT Maha mengetahui apa yang dilakukan. Contohnya, pada masa kini, para pemimpin dunia ramai takbur telah jatuh kerjaannya. Kawan-kawan, nak tahu tak apa iblis cakap kepada Nabi Adam? Aku tak mau sujud kepada Adam. Mengapa aku harus sujud kepada masa lemah yang hanya berasal daripada tanah? Sedangkan aku dijadikan daripada api yang gagah membara. Ish. Sungguh-sungguh iblis ya kawan-kawan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat diciptakan daripada cahaya araj. Jin diciptakan daripada nyala api. Dan Adam diciptakan daripada bahan telah disebutkan pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah SWT telah mengarahkan para malaikat, iblis dan semua isinya sujud hormat kepada Nabi Adam. Namun, iblis enggan menuruti perintah Allah SWT itu. Maka, jadilah iblis sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah SWT. Tahukah sahabat sekalian, malaikat tunduk, patuh semua. Namun iblis sombong tak terima, lalu dilaknat sepanjang masa kerana angkuh melawan perintahnya. Firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak mempunyai pengetahuan selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau jualah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iblis berdendam dengan baginda dan ia berjanji untuk menyesatkan keturunan Nabi Adam. Pada hari ini, syirik dan murtad
serta gejala sosial semakin membimbangkan kita semua. Cinta Adam dan Hawa terbit di syurga, tenang di jiwa, menjadi saksi impian murni. Ketika Nabi Adam berada di syurga, baginda masih merasa sunyi. Maka Allah SWT menciptakan Hawa sebagai istrinya yang diambil dari tulang rusuknya. Nabi Adam dan Hawa diuji. Buah larangan disantap mereka. Adam dan Hawa tercampak di dunia. Berakhirlah kisah Adam di syurga. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa zawjukal jannata bukala minha ragada haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Shadaqallahul azim. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga dan makanlah makanannya sepuas-puas apa sahaja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka menjadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35. Dengan tipu daya iblis, Allah telah membuang Adam dan Hawa dari syurga. Nabi Adam berasa kecewa. Datang tok bertengah, cubalah beringat. Sekarang nasi dah jadi bubur. Ingat, coba ingat. Kini kita dapati kes penceraian semakin meningkat dalam negara kita. Oleh itu, kita mesti kuatkan iman. Jangan mudah terpedaya ya kawan-kawan dengan hasrat syaitan dan mewujudkan kasih sayang. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah sekalian, begitulah kisah Nabi Adam di syurga dan keangkuhan iblis. Moga-moga kita ambil iktibar dan teladan dari cerita tadi. Air sirap, air leci. Terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.